Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Pohon pepaya tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Nama diberi Sri Novelina Yasmin binti Muhammad Yazid dan berusia 12 tahun. Saya merupakan anak didik SK Air Merbau yang terletak di Bemban Jasin. Kod sekolah saya ialah MBA 1079. Dalam video ini, saya berasa amat teruja untuk berkongsi tentang sebuah buku novel yang pernah saya baca, berjudul Asia Penyeri Syurga. Novel ini mengisahkan tentang seorang wanita penghuni syurga yang amat sengsara hidupnya. Novel terbitan Latif dan Keluarga Enterprise ini diterbitkan pada tahun 2023. Novel ini setebal 272 halaman dan mempunyai karya yang gemar menulis novel sejarah Islam, iaitu Abdul Latif Talib. Ayuh bersama saya kita mengamati dan mendalami cerita ini dengan lebih dekat lagi. Pernahkah kamu terbayang seorang wanita yang memiliki segala-galanya? Mahkota, emas dan istana, tetapi sanggup melepaskan semuanya demi satu pegangan? Hari ini, saya ingin mengupas sebuah naskah agung, iaitu novel Asia Penyeri Syurga. Buku ini bukan sekadar sejarah, tetapi sebuah gembara jiwa tentang erti pengorbanan yang benar. Buku ini membawa kita ke tebing Sungai Nil, di mana Asia Permaisuri Mesir yang jelita menemui sebuah peti berisi bayi Musa. Di sebalik kekejaman suaminya Fir'aun, Asia tampil sebagai penyelamat. Beliau meyakinkan Fir'aun untuk mengambil Musa sebagai anak angkat dengan berkata, mudah-mudahan kita memberi manfaat kepada anak kita. Beliau hidup dalam kemewahan, namun hatinya sentiasa mencari kebenaran, sehinggalah cahaya iman itu masuk ke dalam sanubarinya melalui dakwah Nabi Musa. Detik paling mendebarkan dalam buku ini adalah apabila rahsia iman Asia terbongkar. Apabila Fir'aun memaksa Asia memilih antara suaminya yang mengaku Tuhan atau Tuhan Musa, Asia menjawab dengan penuh berani. Akibatnya, beliau disiksa dengan kejam di bawah terik matahari. Tangan dan kakinya dipasak dan tubuhnya ditindih batu besar. Sebagai kesimpulannya, buku ini adalah cermin buat kita semua. Adakah kita mampu mencintai Tuhan melebihi kesenangan dunia? Asia telah memberikan jawapannya. Beliau pergi meninggalkan istana dunia demi sebuah rumah di sisimu di dalam syurga. Marilah kita baca dan hayati kisah ini agar iman kita sekuat Asia. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.